Keyplay dengan Blokis pun tak boleh lawan ni. Walaupun ni dah seminggu yang lalu, ada mainan baru yang akan menandingi Blokis dan juga Keyplay, iaitu LDCS Ultraman Figure 01. Walaupun line up karakter dia agak sikit, yang ni cuma 7 atau 6 bukan bermaksud mengejek, tetapi kagum malahan. Sebab karakter-karakter yang muncul kat sini bukan saja karakter popular ataupun karakter anniversary, tapi secara molding dan juga sculpt ini bagus gila. Saya tak rasa dia nak bertanding dengan Blokis atau Keyplay, tapi nak bertanding dengan SF Figure. Mana ini dilengkapi dengan option part yang banyak dan juga titik artikulasi yang cukup bagus untuk setiap mainan. Dah lah karakter yang munculkan Ultraman semua, macam berbaloi nak beli semua kan. Jujur saya pertama kali tengok benda ni macam saya bermimpi ke. Bagus sangat mainan ni. Ya, walaupun macam tu tarikh untuk mainan ni rilis di global masih tak tahu lagi agak mengecewakan juga. Tetapi untuk harga, mainan ni akan terjual dengan harga RM25 per blind box. Mahal sikit tapi macam berbaloi lah.